Bilakah bermulanya sejarah penilaian hadis di kalangan muhaddithin mutaakhirin? Adakah penilaian sahih dan dhaifnya sesuatu hadis ulama terkemudian perlu dinilai dan dibandingkan dengan penilaian ulama mutaqaddimin? Jadi sebenarnya mutaqaddimin, mutaakhirin ini satu istilah yang luas, satu istilah yang luas. Setengah-setengahnya mengambil kira dari sudut zaman, abad itu, dari sudut abad. Setengahnya tidak mengatakan begitu. Mutaakhirin ini maksudnya selepas imam-imam besar seperti Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain, kemudian daripada itu baru mutaakhirin. Sebelum itu mutaqaddimin. Ada yang kata begitu. Ada yang mengatakan mutaqaddimin ini dia tengok dari sudut zaman lah. Pak ulama mutaqaddimin, kita kata 300 tahun selepas Rasulullah SAW wafat, itu mutaqaddimin, ya. Jadi di kalangan hadis ni pun ulama yang hidup di zaman sebelum itu mutaqaddimin, yang kemudian mutaakhirin. Macam-macam pembahagian itu. Pembahagian itu pun tidak tetap, sebab tidak ada satu penilaian yang sah daripada Rasulullah SAW berapa tahun ini masuk dalam mutaqaddimin, ini berapa tahun masuk dalam mutaakhirin. Tidak ada sebenarnya. Ini cuma istilah yang dipakai oleh setengah-setengah kalangan ulama hadis mengikut pandangan masing-masing. Dari segi sebenarnya ada beza, memanglah banyak beza. Memang banyak beza. Dari segi kita nak kata kena nilai semua, sebenarnya tidak nilai. Kemudian yang dulu mutaqaddimin pun kita kena nilai sebenarnya. Tidak kata yang perlu dinilai ni hasil kajian ulama mutaakhirin saja. Ulama mutaqaddimin pun kena kaji juga. Kita tak boleh kata apa yang disahkan, dikatakan sahih oleh ulama mutaqaddimin itu mesti semua orang kemudian disepakat mengatakan sahih. Tak mesti. Jadi benda dari segi kritik ni, kita nak kata dia kata sahih, kemudian orang kemudian kata dhaif, biar ada bukti tak apalah. Sebenarnya boleh terbuka, ilmu ini tidak tertutup. Tidak kata kalau mutaqaddimin kata sahih tak boleh lah. Kita nak sentuh. Kalau ulama mutaakhirin, ini yang muktamad, tak boleh kata. Ilmu ni terbuka terus, dan kita kena sentiasa menggunakan kaedah-kaedah. Dari segi kaedah-kaedah itulah yang jadi berbeza. Jadi kaedah-kaedah ni, misalnya kita kata mutaqaddimin, kalau dalam hadis mutaqaddimin dia memasukkan hadis maudhu' itu dalam dhaif, mutaqaddim. Tapi ulama mutaakhirin dia bagi kabar asingkan dhaif lain, maudhu' lain. Itu sudah berbeza. Dan banyak lagi dari sudut-sudut yang lain. Bahkan daripada seorang ulama hadis kepada seorang ulama hadis yang lain berbeza-beza pula istilahnya. Misalnya Hasan Tirmizi tidak sama dengan Hasan orang lain, padahal itu mutaqaddimin, sama-sama mutaqaddimin, berbeza. Jadi masalah perbezaan ini boleh berlaku bila-bila masa. Dia tidak terhad dengan mutaqaddimin atau mutaakhirin, tidak. Cuma itu dibuat oleh setengah-setengah kalangan berdasarkan kajian dia. Dia pakailah kaedah-kaedah yang tertentu. Tapi dari segi kita nak kata lebih mutaqaddimin, tak mesti. Lebih mutaakhirin kita tak boleh kata dengan putus begitu, kecuali dengan ada bukti-bukti dan dalil-dalil yang kukuh. Itulah secara ringkas. Wallahu a'lam.